Alhamdulillah, jemaah Harmoni mula bergerak untuk melontar jamrah Aqabah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kecil didoakan, insyaAllah didoakan kesembuhan buatnya, baru memulakan perjalanan melontar jamrah Aqabah. Mengambil waktu afdal selepas solat subuh kita berdoa dalam perjalanan melontar jamrah Aqabah. Alhamdulillah, terima kasih dok. Setelah berjalan 4 km sampai ke Jamarat mengiringi jemaah Harmoni. Semangat jemaah Harmoni, kita dah sampai dekat Jamarat. Kita dah sampai ke Jamarat. Kita nak cari jamrah yang ketiga. Jangan pergi kat jamrah pertama dan kedua. Go, go, go. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Prof ingatkan lagi tentang melontar jamrah kubra. Memastikan 7 biji batu cukup. Pertama dah selesai. Barakallahu fiikum. InsyaAllah kuat ke balik hotel berehat. Hari pertama dah selesai. Alhamdulillah.